Okay guys, video kali ni kita nak review bilik dekat Batu Kawan, Penang. Start dengan harga 610. No cap, semua real. First, sentiasa selamat dengan smart lock door, right? Dan kita ada smart meter kat sini. Setiap bilik ada cas yang tersendiri, okay. Roof semua ada. And shoe rack, common area kat sini. Ada dining, bathroom pun ada. Tu yang paling penting, wifi semua orang dapat, complete set semua ada. Water dispenser, air fryer pun ada guys. Setiap nombor ni setiap bilik punya tempat lah. So kalau korang bilik nombor 2, korang letak dekat nombor 2. Okay, kabinet semua complete lah. Sinki cantik ni, washer, dryer ada, senang, tak payah pergi sesebi Mirobi. Fire extinguisher pun ada guys. Bilik yang pertama, yang paling penting. Okay, senang cerita, apa yang korang nampak ni yang korang akan dapat kalau korang sewa kat sini. So kita pergi ke common bathroom. Ni untuk yang bilik yang tak ada private bathroom lah. So kita masuk ke bahagian master bedroom. Semua ada, one set, fully furnished guys. Okay, macam ada private bathroom. Kalau korang ada budget lebih sikit, korang ambil je master bedroom. Okay guys, ini facility dia. Kalau korang tengok keliling. Okay, ini swimming pool. Okay guys, satu lagi nak beritahu, kondo ni dekat dengan jambatan Pulau Pinang yang kedua guys. Jambatan yang paling panjang tu. Okay, kat sini je. Kat sini pun dia buat letak sofa guys, buat duduk-duduk. Saya tak tahu lah, malam je lah kot boleh duduk sini. Tak ada bumbung. Okay, so guys, kondo ni berdekatan dengan IKEA, Design Village dan juga jambatan Pulau Pinang yang kedua. Start dengan harga 610. Kalau korang berminat tengah mencari bilik sewa dekat area Batu Kawan, klik link dekat bio.